Ini adalah ayat 1 hingga 5. Ya. Maksudnya apa? Bila kita utamakan Allah dan Rasul, dahulukan dalil, ya, kemudian rendahkan suara dan latih sabar. 3 perkara yang kita belajar sebentar tadi. Baik. Ayat 6 hingga 8. Ya. Jadi kalau ayat 1 ni pause sebelum respon, ya. Kita nak tulis apa-apa ke, ya, kita nak cakap apa-apa ke, kita kena pastikan bahawa ianya betul tak membawa kita kepada iman ataupun sebenarnya sekadar ikut kepada kehendak hawa kita sahaja. Okey. Kita pergi pada ayat yang ke-6. Auzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصبحوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Wahai orang yang beriman. Dah ini kali ketiga, ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, jangan dahului Allah dan Rasul. Wahai orang beriman yang kedua, iaitu jangan tinggikan suara. Jaga adab, ya. Sabar sikit. Lebih kurang begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, yang ketiga ini ialah tabayyun. Fatabayyanu. Jika datang satu berita fasik, ya, datang pada kamu, ya, in ja'akum, bila datang seorang fasik membawa satu berita, maka selidiklah. Fatabayyanu. Bila Allah cakap bukan berita itu tak betul ke betul. Bila datang seorang fasik, persoalannya ialah mana kita tahu dia fasik? Kan? Kalau sebelum ini kita akan tengok perkataan yang kita dah biasa tadi. Tapi bila kita pergi kepada sini, Allah menyatakan tentang fasik. Ya. Jika datang seorang fasik dengan satu khabar yang besar, naba ini berita yang besar, ya, berita yang boleh memberi kacau bilau kalau salah maklumat, ya, di internet, di dalam berita, yang menulis berita, semualah, ya. Maka apa yang perlu dibuat? Orang beriman akan fatabayyanu, dia akan sahkan, ya, dia akan cek dahulu agar apa? Supaya tidak menimpakan satu kaum dengan perkara yang tidak diingini, ya, dengan sebab kejahilan. Sebabkan kejahilan kita tak tahu, maka akhirnya kita akan menimbulkan porak-poranda. Ini surah Al-Hujurat. Ya, pada sahabat-sahabat yang baru mengikuti sekarang ini, ini kita bincang surah Al-Hujurat. Adab-adab dan seruan Allah kepada orang beriman. Orang beriman dia ada adab sosial dia, adab dia dengan ahli keluarga, dengan suami isteri pun dia ada adab dia. Ya.